BNPL nampak macam tolong tapi sebenarnya boleh rosakkan masa depan kewangan kita. Tahu tak, jumlah transaksi BNPL, Buy Now Pay Later, melonjak kepada 9.3 bilion dalam separuh pertama tahun 2025. Dan sebenarnya nilai ni naik 7.1 bilion daripada hujung tahun 2024. Yang lebih mengejutkan, ada 6.5 juta akaun aktif dan 40% daripadanya adalah pengguna di bawah 30 tahun. Ramai rasa BNPL ni tak apa, tapi sebenarnya hutang dalam diam. Yang lebih bahaya, semua hutang BNPL ada direkodkan dalam SeaCris. Maknanya rekod kewangan tuan-puan boleh tercalar. Nak buat loan rumah susah, nak buat loan kereta pun susah nak lepas. Sebenarnya realiti yang paling pahit, kalau kita tak mampu beli tunai, maksudnya kita belum lagi mampu untuk memiliki benda tersebut. Cara yang betul bukan tambah hutang, tapi tambah tabungan. Belajar simpan dahulu, kumpul dulu, barulah beli. Kalau simpan duit rasa susah, belajarlah menabung emas. Sebab so far emas dapat bantu tuan-puan untuk pupuk tabiat menyimpan, bukan tabiat hutang. Kalau tuan-puan nak keluar daripada kitaran hutang yang kecil-kecil tapi berpanjangan, jom mula bina habit menabung emas hari ini. Tuan-puan boleh menabung emas walaupun dengan serendah RM100 sahaja. Buat secara konsisten dan insya-Allah satu hari tuan-puan akan bangga dengan simpanan yang tuan-puan dah berjaya paksa. Yang berminat boleh cepat-cepat isi beg biru ataupun komen emas di bawah untuk saya guide tuan-puan secara percuma dengan sebaiknya.